persepsi yang sebenarnya telah dibawakan kepada masyarakat tentang bagaimana Perdana Menteri mungkin menggunakan undang-undang sedia ada untuk dapat imuniti, untuk dapat kekebalan tersebut. Orang biasa dia tak faham benda-benda lain. Dia faham yang Perdana Menteri nak dapatkan imuniti. Right, okay. Assalamualaikum kepada semua. Kita kembali pada segmen PerTV Podcast. Saya Azman Jamal, host anda untuk segmen ini. Baiklah, pada hujung Mei lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk merujuk 8 persoalan undang-undang kepada Mahkamah Persekutuan ekoran daripada saman sivil yang difailkan oleh bekas penyelidiknya Yusof Router, kalau tak silap saya pada 4 tahun lepas lah. So menurut AGC, permohonan ini dibuat mengikut perkara 128-2 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Menerusi permohonan yang difailkan oleh Firman Guaman Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri telah memohon agar Mahkamah Persekutuan memutuskan sama ada perkara 39, 40 dan 43 Perlembagaan Persekutuan memberi beliau kekebalan bersyarat atau dalam kata lain imuniti bersyarat daripada saman sivil yang difailkan oleh Yusof Router ni. So tindakan ini telah mengundang begitu banyak kritikan, especially daripada parti politik pembangkang, Lawyers for Liberty dan juga yang bekas yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim. Dan kalau kita tengok, AGC telah menjelaskan bahawa permohonan itu bukan bertujuan untuk imuniti mutlak, tetapi untuk mendapatkan tafsiran perlembagaan mengenai sama ada tindakan sivil yang berlaku sebelum Anwar jadi Perdana Menteri boleh diteruskan jika ia menjejaskan keupayaan beliau sebagai Perdana Menteri untuk menjalankan tugas. Dan kalau kita tengok pada Rabu lepas atau pada 4 Jun 2025, Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan Datuk Seri Anwar. Dan kalau mengikutkan apa yang dilaporkan media, Hakim Rosmawa Rozain menolak permohonan Anwar selepas mendapati persoalan yang dikemukakan adalah bersifat spekulatif dan tidak perlu bagi pelepasan kes saman berkenaan, serta tidak membabitkan tafsiran mana-mana peruntukan perlembagaan. So itulah cerita dia. Ini baru intro saja, belum start perbincangan lagi. Tujuan saya cerita semua ni supaya anda boleh mengikuti perbincangan untuk topik kali ini. Jadi untuk saya teruskan perbincangan ini, bersama saya di studio PerTV Podcast, Aini Hazikah, Setiausaha Agung Ikatan Demokratik Malaysia atau Parti Muda. So Aini, sorry lah intro panjang sikit sebab saya tak nak orang lost dengan benda ni. Dan seperti yang kita tahulah, benda ni pun masih hangat diperbincangkan. Dan ketika kita pun sedang berurusan, masa saya nak jemput Aini pun kita dah tengok ada keputusan daripada mahkamah berhubung apa yang dimohon oleh Perdana Menteri. So boleh saya katakanlah topik ini sangat bukan sahaja sangat besar tapi sangat berat untuk difaham. Sebab itulah kita perlukan pandangan-pandangan daripada orang-orang yang aktif berbincang dalam topik ni. Antaranya Aini lah orangnya. Kan? So again Aini, terima kasih banyaklah kerana sudi meluangkan masa. Saya harap tak susah lah untuk datang cari office kita orang ni. Okey. Lama sikit dia tadi. So Aini, macam saya cakap tadi, apa yang sedang berlaku sekarang ni telah mengundang begitu banyak kritikan. Saya mention hanya parti pembangkang. Saya belum mention lagi muda. Sebab muda dan especially macam parti-parti seperti Pejuang, ini saya kategorikan sebagai third force dalam arena politik negara. So kita nak dengar jugalah apakah pandangan, apakah orang kata perkongsian yang boleh dikongsikan oleh muda. So untuk kita mulakan, ini soalan pertama saya. Apakah pendirian muda terhadap isu ini?
Okey. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan atas jemputan ini, dan soalan pertama dia very direct. Orang kata direct kerana apa? Kerana ini adalah isu hangat ataupun isu yang banyak diperbincangkan. Mungkin dia agak confusing sedikit kepada sesetengah orang kerana apa? Kerana dia melibatkan undang-undang. So dia bila melibatkan undang-undang ni banyak perkara-perkara orang kata macam kena tengok akta, kena tahu undang-undang dan sebagainya. Tapi saya nak sebutkan perkara paling utama sekali yang muda sendiri ataupun saya sebagai peguam sendiri harus faham, dan juga apa yang kita ketengahkan daripada awal adalah berkenaan dengan bagaimana undang-undang digunakan oleh Perdana Menteri kita sekarang, yang dia sendiri gunakan untuk melihat sama ada undang-undang itu terpakai ataupun tidak kepada dia. Dan saya rasa itu sendiri adalah apa yang muda bawakan daripada awal berkenaan dengan undang-undang, apa regulation yang ada di negara kita dan sebagainya. Dan I think the most important thing ataupun perkara yang paling penting sekali kalau kita nak fahamkan orang ramai, sebab orang kata macam apa tu kekebalan, immunity, apa benda. Jadi tadi penerangan tadi pun dah sebutkan tentang bagaimana kes ini melibatkan salah seorang penyelidik YB Perdana Menteri yang dahulunya 4 tahun lepas bersama dengan beliau. Jadi hari ini bila fail tersebut dibawa ke mahkamah dan kemudiannya dirujuk pula berkenaan dengan isu perlembagaan, itu sangat penting untuk secara tuntasnya orang-orang kita pun sendiri kena faham apa maksud sebenarnya di sebalik pengfailan permohonan ini. Dan kalau kita tengok pun permohonan ini pun dah ada keputusannya oleh Mahkamah Tinggi. Dan saya rasa orang pun confuse kekebalan yang macam mana, immunity apa, kan? Immunity ini adalah apa yang dirujukkan oleh Perdana Menteri ke mahkamah adalah kata Perdana Menteri ini bukan untuk memberi kekebalan ataupun immunity kepada dia. Ini dia cakap lah, dia ada, saya rasa dalam beberapa hari lepas pun dia ada tulis di Facebook dan juga di Twitter ataupun X platform tersebut berkenaan bagaimana sebenarnya permohonan ini dibuat kerana nak check, nak tengok sama ada perlembagaan ni adakah boleh diguna pakai pertama. Kedua, adakah permohonan-permohonan ataupun saman sivil yang dimasukkan ini bermotifkan politik contohnya. Dan saya rasa itu tidak baru untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau pun dah selama-lama dia menjadi seorang ahli politik ataupun berada di kancah politik negara kita. Memang perkataan bermotifkan politik ni macam dah sebati dengan dia. So mungkin hari ini baru dia dapat ada kuasa tersebut untuk check sama ada beliau boleh menggunakan tak undang-undang untuk melihat sama ada immunity tersebut terpakai kepada beliau. Tapi secara amnya kalau kita lihatkan apa kesannya kepada undang-undang, apa kesannya kepada masyarakat secara menyeluruh. Pertama, persepsi yang sebenarnya telah dibawakan kepada masyarakat tentang bagaimana Perdana Menteri mungkin menggunakan undang-undang sedia ada untuk dapat immunity, untuk dapat kekebalan tersebut. Orang biasa dia tak faham benda-benda lain. Dia faham yang Perdana Menteri nak dapatkan immunity. Itu yang pertama. So kita nak kena perbetulkan balik persepsi masyarakat ini. Okey, sama ada betul ke dia nak dapatkan kekebalan tersebut. Kenapa tak hadap je mahkamah? Dan saya rasa itu penting juga bagi muda dan juga sebagai seorang peguam sendiri untuk memberitahu melalui platform-platform begini, TV Pertiwi dan sebagainya, untuk memberitahu masyarakat apa sebenarnya permohonan tersebut. Dan saya rasa bagi muda jelas, kita jelas dengan pendirian kita bahawa nobody is above the law. Tidak ada sesiapa should be above the law. Termasuk YDPA itu sendiri. Itu yang memang dah ada dalam peruntukan undang-undang kita. Itu jelas. Itu memang ada dalam undang-undang. So siapa pun anda, tak kisahlah Perdana Menteri ke, kerabat diraja dan sebagainya, kita semua di negara kita ini ada undang-undang dia, and nobody is above the law. Dan saya yakin bahawa kalau muda sendiri daripada awal pembentukan muda, YB Said Saddiq sendiri sekarang dalam proses perbicaraan mahkamah, hearing mahkamah, keputusan akan keluar tak lama lagi pada bulan Jun ini juga. Saya yakin siapa pun anda muda, kita punya pendirian tetap kepada that nobody is above the law. Tak ada siapa kebal daripada undang-undang. Kalaupun itu adalah saman civil ataupun jenayah dan sebagainya, nobody is above the law. Semua orang kena hadap undang-undang tersebut. Dan saya yakin itu adalah pendirian muda. Kita tak nak orang terfikir macam, oh jadi Perdana Menteri ada kebal lah. Sebab sekarang persepsinya begitu. Mungkin persepsi yang mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim letakkan adalah, oh ini adalah nak check, nak check dengan mahkamah betul ke tak. But why now?
But why now? Kenapa tiba-tiba difilekan sekarang? Semakkan undang-undang tersebut dan sebagainya. When it hit him, terkena kepada diri dia. For me, siapa pun anda, because kita bukan tidak ada orang kata presiden ataupun presiden sebelum-sebelum ni. Najib Razak pernah kena saman. Datuk Seri Tun Mahathir pun pernah. I think a lot of politician, kebanyakan especially yang high profile dan sebagainya, semua pernah kena saman. Dan the most important thing adalah you kena hadap perkara tersebut. Tidak ada kekebalan kepada sesiapa walaupun you ex-Perdana Menteri ke, you Perdana Menteri dan sebagainya. Kita tak nak masyarakat melihat bahawa Perdana Menteri ada kelebihan lain daripada orang biasa. Okay. Ada orang memberi pandangan lah, termasuk saya sendiri. Kalau ini tanya saya lah, kalau saya rasa macam apa yang saya mempersoalkan sekarang ni ialah kenapa dia perlu, macam ini cakap, kenapa dia perlu buat proses ini, kenapa dia perlu semak pasal immunity ni. Sebab bagi saya, konsep saya simple je. Kalau you tak bersalah, kalau apa yang dituduh itu adalah, orang kata, kalau dituduh itu adalah palsu, bagi saya there's no reason untuk you nak cari you prove jalan. It lah in court. Just pergi berdepan dengan tuduhan itu, dan kalau betul you tak bersalah, just go for it. Itu yang saya rasa. So macam mana muda. Okay. Kadang-kadang saya pun kan nak speaking of this, saya pun tadi nak sebutkan, tapi tak apa, kita tunggu soalan seterusnya tu. Okay. Sebab memang betul. Okay. Saya kadang-kadang kan, YB Said Saddiq ni dia suka sangat sebut dan macam saya nak bersihkan nama saya di mahkamah. Saya nak bersihkan nama saya di mahkamah. Sampai kami pun rasa macam alah penatnya memang dengan itu sahaja. Tapi that is the best platform. That is the best platform. You disaman civil, you disaman you headed ke mahkamah kerana jenayah dan sebagainya, you bersihkan nama you di mahkamah. But when you start filing contohnya berkenaan isu-isu, ya kita faham mungkin perundangan tersebut yang dimaksudkan ataupun kenapa dimasukkan itu lain, tapi itu adalah persepsi masyarakat. If you are not wrong, apa yang you rasa you betul, kita rasa kita ada fakta-fakta, evidence yang menyokong kita sama je macam orang lain. Macam contohnya Azman pun diheret ke mahkamah oleh saya contohnya, kita prove it sama-sama di mahkamah. Itu sebenarnya yang masyarakat secara menyeluruh nak tengok. Berbanding macam melihat kepada ada permohonan-permohonan lain yang macam straightforward. Lagipun itu yang pertama lah. Kedua, bila kita tengok balik kan, saya pun tak sabar juga nak tahu keputusan, katanya akan difilekan rayuan tersebut. Memang ada tempoh masa untuk difilekan rayuan, dan Perdana Menteri pun sebut memang dia nak filekan rayuan tersebut. Saya lebih selain daripada dana awam yang digunakan dan sebagainya, saya juga lebih pentingkan kepada presiden selepas ini. Itu penting juga dilihat, okay? Dan juga kerana sekarang ni persepsi masyarakat tentang kerajaan madani, tentang kerajaan sekarang ni, adakah mereka benar-benar serius mengangkat suara rakyat, memberi suara demokrasi kepada rakyat, when in fact you are asking for kekebalan ataupun immunity tersebut. Itu persepsi yang masyarakat dah bawa. Adakah itu? So sekarang ni for me, kalau kita rasa kita betul, kita bawa evidence tersebut ke mahkamah dan kita buktikan di mahkamah. Okay, tapi bila saya tengok balik kan, okay lah, saya faham lah, sebagai seorang Perdana Menteri, dia punya tanggungjawab sangat besar. Sebab dia kena memimpin negara. Kalau dia gagal, kita semua akan gagal. Itu memang lumrah lah kan. Cuma apa yang menarik perhatian saya sekarang ni ialah kenyataan yang dikeluarkan oleh setiausaha politik kanan beliau, Datuk Seri Syamsul Iskandar Mohamed Akin, yang mana ini di-mention dalam dia punya kenyataan. Dia kata laporan media tempatan dan kenyataan Lawyers for Liberty ni adalah kurang tepat. Yang dia kata, Perdana Menteri bukan nak immunity mutlak. Dia hanya nak menjawab persoalan sama ada tindakan CV ini mengganggu kecekapan dia sebagai Perdana Menteri atau tidak. So, apa yang saya nampak kat sini, macam orang kata kalau kita nak read between the line, dia nak kata macam saman CV ni tujuan dia bermotifkan politik sebab nak jatuhkan nama beliau sebagai Perdana Menteri. And bila kita tengok balik, of course lah, sebab isu berkaitan Yusof Router ni, dia berjadi ketika, kalau tak silap saya, ketika berlaku pilihan raya kecil Port Dickson dulu, ketika beliau nak bertanding sebagai ahli parlimen Port Dickson. Inilah yang munculnya cerita-cerita ni lah. So apa yang saya nak tanya Aini lah, sebab sebagai seorang peguam dan juga sebagai seorang ahli politik, adakah saman sivil ini dia bermotifkan politik? Macam mana? Well, if you ask me secara blanketnya, saya boleh cakap yang apa-apa pun
semua orang pun boleh cakap juga memotifkan politik, sebab itu adalah persepsi ataupun macam saya cakap lah, perspektif yang mereka nak lihat. Tapi sekarang ni kalau kita tengok masyarakat in general, secara amnya, secara publiknya, mereka tidak hanya melihat satu faktor ataupun satu perspektif tersebut. Saya sebutkan dua perkara. Pertama adalah bila dikata bukan immunity mutlak dan sebagainya, I think nobody cares about whether dia adalah immunity mutlak ke qualified immunity dan sebagainya. People just want to know kalau you tidak bersalah, you go to court and let the process happen. Itu sebenarnya. And to be very honest, saya rasa bila dia dafalkan ini, tarikh, tak silap saya lah, yang saya pun tarikh penetapan untuk perbicaraan pun dah ditetapkan. So mungkin ada akan proses akan dilambatkan dan sebagainya. Betul saya sebut tadi, dana awam dan sebagainya akan terlibat dan sebagainya lah. Dan kedua adalah tak juga salah apabila kita memang ada peruntukan undang-undang untuk semak undang-undang ni akan mengganggu dan sebagainya. Tapi kena ingat bila saya teringat balik kan, ini pandangan saya, perkara ini terjadi ataupun dakwaan ini terjadi ketika beliau bukan Perdana Menteri. Beliau bukan Perdana Menteri. Jadi kalaupun kalau melainlah dakwaan itu terjadi ketika beliau adalah seorang Perdana Menteri, mungkin itu akan mengganggu gugat keputusan-keputusan yang dibuat, kemudian hubungan bilateral, trilateral dan sebagainya. Banyak mungkin terganggu. But the process bukan semalam baru bermula, bukan 2 hari lepas dan sebagainya. Proses tu dah lama. In fact Yusof Router tu dah ada pertuduhan-pertuduhan lain lagi selepas itu, ditangkap dengan ganja dan sebagainya. So ada perkara-perkara lain berlaku in between. Dan dikatakan juga, didakwa juga beliau telah disogok disogok dengan duit supaya tarik macam-macam. So I think it's not just about isu berkenaan dengan undang-undang ataupun perlembagaan tersebut, tapi macam saya cakap, saya suka sebutkan yang kita tak nak masyarakat berfikiran bahawa ada sekelompok golongan yang ada kelebihan lain. Itu yang masyarakat lihat. Itu public at large lihat. Dan kita tak nak mungkin masyarakat berfikir, kalau jadi ahli politik, ada satu set undang-undang yang berbeza. I think that is what meant. Sekarang ni maksudnya bukan macam ahli politik saja yang bising isu ni. Kalau kita tengok CSO, kalau sekalipun Lawyers for Liberty, bukan Lawyers for Liberty saja, LFL saja, ada juga CSO lain, actually academician lain juga, dan juga ahli akademik lain yang memberitahu ataupun berkongsi pandangan mereka tentang isu ini. Betul lah, macam apa yang Aini nak cakap sekarang ni, sama ada, ini saya dah just nak mudahkan bahasa lah, sama ada dia bermotifkan politik atau tidak, itu bukan isu dia. Isu dia sekarang ni, you berdepan satu saman, yang saman ni mungkin akan menjatuhkan maruah you, tapi kalau you tak bersalah, pergi menghadap je. Itu je lah maksudnya. Plus ini adalah saman civil. Saman civil ni you memang boleh buktikan ataupun memang siapa-siapa boleh ambil tindakan dan sebagainya. Kalau macam bermotifkan politik, kalau dulu kan you bukan, macam contohnya YB Said Saddiq, dia tu pembangkang dan sebagainya kan. Memang akan ada perbahasan tersebut. Tapi ini nak bermotifkan politik macam ni, ada saman civil. You harus buktikan di mahkamah jika dia tidak benar dan sebagainya. So bagi saya, jangan jadikan alasan bermotifkan politik itu sebagai salah satu rencana ataupun salah satu sebab kenapa proses ini dilambatkan. Itu bagi saya lah. Okay lah, let's say lah kita fast forward sehingga ke hari keputusan, contohlah sebab kita tahu dalam mahkamah ni, dia sama ada dia akan menang atau kalah, itu je. Kalau menang, of course lah kita akan cakap you boleh continue sebab you tak bersalah. Andai katalah terbukti apa yang saman sivil tu tidak menyembelahi pihak Perdana Menteri, pandangan ini, adakah apa yang patut Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan selepas itu? Mungkin saya bukan di dalam tim dia lah untuk menasihatkan sebagainya, tetapi saya percaya bahawa pentingnya integriti seorang Perdana Menteri. Kerana integriti seorang Perdana Menteri ini penting kerana ia memberi refleksi bagaimana negara tersebut dibangunkan, bagaimana masyarakat secara amnya dipandu oleh seorang Perdana Menteri. Jika seorang Perdana Menteri itu sentiasa dipersoalkan integriti, dipersoalkan berkenaan dengan prinsip dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang mungkin tidak sesuai atau kurang sesuai dengan
dengan hemat seorang Perdana Menteri. Itu saya percaya perkara tersebut. Dan saya tidak mahu menjadi hanya seorang orang kata ahli politik yang mungkin kena buat ni, kena buat tu dan sebagainya. I think I'm more realistic in that. For me, macam saya sebutkan awal tadi, ini bukan kali pertama sebenarnya seorang Perdana Menteri ataupun seorang ahli politik besar yang disaman. Berapa ramai ahli-ahli politik disaman dan sebagainya. In fact, macam saya sebutkan, Tun Mahathir, Dato' Sri Najib dan sebagainya, semua pernah kena. Okay? But at the end of the day, what is the most important? You memang kena hadap perkara tersebut. Mencari kekebalan atau dengan menggunakan menyemak undang-undang tu mungkin akan memberi persepsi yang salah. Tapi saya percaya bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih cerdik dalam menilai integriti beliau sendiri sebagai seorang Perdana Menteri. And it's up to him to show to the people that his integrity, dia punya prinsip jauh lebih besar daripada diri dia sendiri sahaja. Tapi itulah bagi saya agak orang kata, orang putih lah, agak fishy lah benda ni. Sebab macam saya cakap tadi, saya tertanya-tanya, kalau tak ada sebab, kenapa pula nak kena semak ini, semak itu. Tapi tak apalah, kita pun tahu sekarang ni Perdana Menteri kata dia dalam proses nak buat rayuan. So kita just kena tunggu dan lihat je lah. Cuma saya nak tanya jugalah, ini sebagai seorang peguam juga, bila yang dimaksudkan immunity bersyarat tu sebenarnya apa maksud dia? Apa kelebihan immunity bersyarat ni? Kalau mungkin Aini boleh jelaskanlah dengan bahasa yang mudah. I think sebenarnya ini pertama kali yang difalkan sebagai seorang Perdana Menteri kerana immunity bersyarat ini disemakkan dengan undang-undang. Tapi immunity bersyarat ni yang dimaksudkan ataupun yang boleh difalkan ini adalah untuk memberi immunity, kekebalan kepada seorang Perdana Menteri ini, okey, untuk melupuskan saman civil tersebut. Maksudnya dia tak payah appear lah. Sebab kita pun tak tahu sekarang ni perbicaraan tak berjalan lagi. So kita tidak tahu apa itu fakta-fakta yang akan difalkan. Sebab biasanya kalau di dalam mahkamah, bila perbicaraan nak bermula, fakta-fakta kes akan dimasukkan ataupun difalkan ke mahkamah dengan lebih detail. Dokumen-dokumen ini kebiasaannya dalam saman civil. Kita ada dokumen-dokumen yang kita akan falkan sebagai evidence, okey, yang akan menyokong kes kita sendiri. Termasuk juga orang yang kena saman ni, bukan orang yang menyaman sahaja yang kena masukkan evidence ni semua. So Perdana Menteri yang disaman ni pun kena juga masukkan evidence yang mempertahankan diri beliau dan sebagainya untuk melawan saman civil tersebut. So immunity ini mungkin, qualified immunity ini memberi kelebihan kepada somebody who is ada kuasa dan sebagainya. Itu terpulang kepada mahkamah untuk actually see through permohonan yang dibuat. Tapi kalau kita bacakan daripada situ, kalau kita sebagai orang biasa, yang mungkin saya nak fahamkan orang biasa, dia macam memberi dua darjat yang berbeza bila difalkan begitu. Kita sebagai rakyat biasa, kita nak pastikan kita tak adalah that immunity yang kita tak boleh falkan mengikut undang-undang tersebut. Kita disaman, memang kita kena ke mahkamah. Itu sebenarnya lah yang mungkin dilihat berbeza antara orang biasa dan juga kelompok golongan lain lah. Okay, baiklah. So apa yang saya nampak yang isu ni, tahap keseriusan dia bukan saja daripada aspek orang kata undang-undang, tapi saya nampak sebabkan ialah benda ni berkaitan dengan politik juga. So dia mencetuskan satu persepsi yang sangat besar lah. Tapi bila kita sebut pasal persepsi, saya rasa dalam tempoh 2 minggu ni atau mungkin 2 bulan ni, topik mengenai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sangat, orang kata dah sangat tertumpu kat dia. Bukan saja pasal topik immunity, yang baru-baru ni kita lihat pemilihan PKR. Saya tak tahu lah kalau ibu dia nak komen atau tidak, tapi sebab apa yang saya nak cuba sampai kat sini, pemilihan PKR, apa yang berlaku ialah anaknya Nurul Izzah Anwar telah menang sebagai timbalan Presiden parti. Dan of course kita dah start dengar suara nepotisme lah, walaupun mereka nafikan perkara ini. Apa pun orang kata highlight tu kamera sama ada peluru ke apa, semua dah menuju ke arah PMX. Dia punya reputasi dia. Sebab dia dulu yang janjikan kalau boleh nak elakkan nepotisme, nak elakkan lantikan-lantikan politik. Benda ni dah terjadi dalam dia punya parti, walaupun dia nak setuju atau tidak lah. Itu persepsi pertama. Kedua, yang ini saya nak tanya pandangan muda, sebab saya nampak muda antara yang paling bising. Ialah pelantikan semula Tan Sri Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. And saya tengok, yalah, sebab kenapa saya nak tanya muda, sebab Azam Baki ni, nama dia, Tan Sri Azam Baki ni, dia dulu menjadi sasaran ketika Pakatan Harapan menjadi pembangkang lah ketika itu. Dan sekarang ni, ini adalah pelantikan semula yang kedua.
dulu dia nyatakan bahawa Tan Sri Azam ni adalah seorang yang pemilihan tu dia dilantik semula tu boleh sebab itu dibawa oleh Perdana Menteri sebelumnya. Dalam konteks ni Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. And now dia kata sebab Tan Sri Azam Baki ni adalah seorang yang berani, dia banyak membuka kertas kesihatan, jurung-jurung besar. Antaranya kalau kita tengok contoh yang dipetik arwah Tan Sri arwah Tun Daim, ini nama-nama yang disebut lah. Itu yang saya nak tanya muda sekarang ni lah kan. Bagaimana muda melihat apa yang tuduhan persepsi ke arah PMS ini, bagaimana muda menterjemahkan perkembangan ini terhadap reputasi nama Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pejuang reformasi. Itu kita nak tahu sekarang ni. Pertama, saya lahir ketika memang 1998 tu hangat. Waktu tu saya memang kecil lagi. Tapi perkataan seperti kronisme, nepotisme ni memang lahir daripada zaman-zaman tu lagi. And masa tu kononnya sindiran kepada Tun Mahathir, keluarga beliau dan sebagainya. So kita, this generation memang dia membesar ataupun dia lahir daripada those words, those very strong words. Kata-kata dia memang very strong. So pertama bila terjadinya isu bagi saya personally, saya rasa sakit ataupun so hurt by this word nepotism ni kerana dah 30 tahun dan kita masih membicarakan isu dan perkara yang sama. Itu memang sebagai dah 30 tahun dan masih berbicara perkara yang sama. Secara generalnya muda daripada awal pembentukan and in fact not just because of the pembentukan dan sebagainya, daripada awal kempen no to Azam Baki ni memang muda terlibat. YB Amira Aisyah, YB Said Saddiq jelas and very very clear that they are against pelantikan semula Tan Sri Azam Baki. Saya percaya ada sebab-sebab utama and it is not just for me to tell, dan saya rasa you Google sekali pun you dah boleh nampak. There was issue masa ni Pakatan Harapan belum menjadi kerajaan kali kedua. Inilah isu-isu yang mereka bawa. Conflict of interest yang mana abang beliau ada pegangan dalam syarikat yang isu-isu tersebut. Banyak isu-isu yang melibatkan ketika itu yang memang Pakatan Harapan sendiri ataupun ahli-ahli politik di bawah Pakatan Harapan bawa. Dan ini adalah antara perkara yang sehingga hari ini solusinya tidak ada. You macam just throw everything under the carpet, you go to the next one. Okay? Dan saya rasa, saya yakin sehingga ke hari ini isu-isu ini selain daripada tidak diselesaikan ataupun tidak ada solusi lagi, muda memang berdiri teguh and our statement tetap sama. Kita memang tidak bersetuju. Kerana apa? Kalau kita lihat, SPRM ni bukan satu platform ataupun bukan satu agensi biasa di negara kita. Dia agensi antara agensi besar dan agensi penting demi menjamin integriti, menjamin prinsip negara ini. So kalau SPRM ini pun mudah ditendang sana sini dan sebagainya, isunya masih tidak jelas, dicarikan solution dan sebagainya, then who are we to trust? Siapa kita sebagai rakyat biasa ni nak percaya kalau Pesuruhjaya SPRM sendiri pun dengan mudah dapat lagi. Dia macam kelakar sedikit lah. Dia macam kalau you kontrak kan, kerja kontrak contohnya, pergi kat bos ni, tambah lagi 6 bulan, tambah lagi 1 tahun dan sebagainya. So kepercayaan rakyat tu makin lama dia makin tertanya-tanya, ni boleh sambung ni, sampai kan rakyat boleh berteka-teki. Ni mesti sambung lagi lepas 6 bulan ni, nanti habis 6 bulan ni sambung lagi. Tapi saya rasa pentingnya untuk Perdana Menteri and menjelaskan kepada rakyat secara detail, secara terbuka. Tak best sebenarnya kalau just beritahu kat rakyat dia adalah satu-satunya Pesuruhjaya SPRM yang berani. Berani apa? Setakat you cakap bawa kes Tun Daim selesai ataupun tidak, banyak perkara-perkara isu penting berkenaan dengan rasuah di negara kita. Sebab dia memang daripada Perdana Menteri masuk, dia memang kata dia akan lawan rasuah habis-habisan dan sebagainya. But how? What is the indication? Benchmarknya di mana? Kita masih tak nampak samar-samar di situ. Dan itu sebenarnya kenapa muda sehingga ke hari ini memang still isu ini kita bawa. YB Amira Aisyah, saya yakin acting presiden kita memang sampai hari ini isu Azam Baki memang dibawa. Sebab kita masih tak jelas, tak nampak kenapa penyambungan itu berlaku. Pertama. Kedua,
proses pemilihan dia adakah terbuka? Macam saya sebutkan, agensi ni bukan agensi kecil di bawah mana-mana kementerian dan sebagainya. Dia adalah agensi integriti negara yang memberi maksud demokrasi kepada negara kita, memberi maksud prinsip kepada negara kita. So if that is that huge problem ini pun kita tak dapat nak lunaskan dan tunjukkan kepada rakyat bagaimana pemilihan terbuka, seorang percaya SPRM ni pun tidak dapat dibuka secara terbuka, then it's a problem to our country dan juga integriti Perdana Menteri itself. Ini for me sangat memalukan lah. Dan sebab itu saya tak terkejut jika isu berkenaan dengan nepotisme dan sebagainya masih lagi dibicarakan sehingga ke hari ini. Daripada saya kecil sampai ke besar masih lagi perkataan tu masih lagi masih ada lagi di negara kita. Okay, andai katalah, ini orang kata saya masih sembang spekulatif sikit lah. Andai katalah kerajaan mendengar luahan-luahan daripada muda mengenai bantahan pelantikan Tan Sri Azam Baki ni, mungkin Aini ada suggestion. Let's say lah, dia orang decide, okay, tomorrow kita remove Tan Sri Azam. Siapa calon yang sesuai untuk menggantikan tempat dia? Mungkin ada boleh kongsikan pandangan-pandangan ke? Okay, saya yakin bahawa mungkin saya tak akan namakan sesiapa lah, but I think somebody who has to be at that place ataupun sebuah tempat position yang sangat-sangat very high integrity must be somebody who has no interest in politics secara kepatian lah. Itu yang pertama. Kedua adalah knowledge ataupun bukan knowledge biasa, maksudnya pengalaman ataupun ilmu berkenaan dengan melawan rasuah ini secara tuntas. It's not easy to do this job. Because rasuah ni bukan semalam, bukan hari ini, bukan 2 hari lepas, bukan tahun lepas. Dia dah berakar berpuluh-puluh tahun. Dan it needs a person yang bukan sahaja berani, masa Perdana Menteri sebutkan, it's action. Mungkin saya tidak ada nama tersebut, tapi saya yakin bahawa there must be mungkin academician, somebody daripada kelompok CSO contohnya, yang berintegriti, yang tidak ada apa-apa kepentingan kepentingan terhadap mana-mana ahli politik, mana-mana parti politik dan sebagainya. That is very very important. Kerana kita tak guna kita sebut tentang melawan rasuah, tapi the person yang run the organisasi ataupun run the platform tersebut, agensi tersebut adalah orang-orang yang kita mempertikaikan dia. So macam mana nak lawan, when the person yang lead tu pun tidak ada kefahaman tersebut. Ini menarik juga tu. Tapi itulah, bukan apa, saya pun macam saya cakap tadi, bila kita sebut pasal politik ni, automatik benda pertama yang kita akan berfikir dalam kepala otak kita ialah persepsi. So bila saya nampak pengumuman yang dibuat, saya for the record, saya tak ada nothing against Tan Sri Azam Baki, tapi cuma saya nak macam ungkit sikit lah. Sebab bila kita dengar pilihan raya umum tahun 2022, antara nama yang menjadi sasaran Pakatan Harapan ialah Azam Baki. Itu yang That saya was one of the campaign Yes, itu one of saya the big highlight. campaign ketika itu. Tu yang macam mungkin itulah yang menjadi tanda tanya kepada yang ramai. Salah satu campaign you untuk berjaya memenangi pilihan raya 2022 pada ketika itu adalah membawa campaign Tan Sri Azam Baki ni kena remove. Pertama. In fact, saya nak sebutkan Nurul Izzah ketika berkempen untuk menjadi timbalan presiden pun sebutkan, saya menang, saya akan bawa isu ini kepada Perdana Menteri. Ya. Sebenarnya tak payah menang pun tak apa, memang kena bawa isu tu. Itu bagi saya lah, tak perlu menang. Siapa-siapa tak perlu menang, tak perlu apa, memang kena bawa isu tersebut. In fact, that's not the worst thing. Ada juga statement daripada mantan Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli pun cakap dia sebenarnya tidak bersetuju, tapi sebab di dalam government, di dalam kerajaan, dia perlu akur. Saya setuju perkara tersebut. Bila you dah buat keputusan kolektif, di mana-mana organisasi pun memang you dah buat keputusan kolektif, you kena bersama-sama. You tak setuju, you diam. Tapi dia dalam pemilihan parti kan, jadi dia pun dah tersebut sebenarnya dia pun tidak bersetuju. So maksudnya dalam Pakatan Harapan tu sendiri pun ada kepincangan, yang mana ada yang bersetuju dan ada yang tidak bersetuju. Dan tapi bagaimana kalau tidak bersetuju sekalipun, apa sebab-sebab yang tidak bersetuju tersebut? Sebab itu saya sebutkan daripada awal tadi, pemilihan seorang Putrajaya SPRM ni, dia bukan announce dan sebagainya, pergi ke perhimpunan bersama dengan penjawat awam dan cakap dia adalah yang berani dan sebagainya. Proses tersebut, proses memilih integriti ini adalah proses yang penting dan ianya harus terbuka. Kerana we're not talking about, because dia tak masuk pilihan raya Tan Sri Azam Baki ni. Dia dipilih. Jadi dipilih ni, siapa yang berada di dalam kekuasaan tu, itu dia boleh pilih.
Dia memang ada hak dan juga kuasa untuk memilih. Dan kita sebagai rakyat, so what is our option? Apa option yang kita ada untuk tidak bersetuju melainkan bersuara begini? Okay, menarik kata sebab bukan apa, sebab sekarang kita cerita pasal orang kata matlamat pejuang sesebuah parti politik itu sendiri. Sebab yelah, parti politik ni basically mereka lah akan jadi kerajaan kalau menang lah. So itu saya nak tanya to the next topik saya tanya ialah berkenaan pendirian muda juga pada hari ini. Sebab kita tahu tak lama lagi akan ada pilihan raya negeri Sabah, kata saya Sabah. And then mungkin Sarawak sambung ke Melaka, ke Johor, and paling besar PRU ke-16. So itu saya nak tanya sekarang ni, macam mana bagaimana muda meletakkan kedudukannya ketika berdepan pilihan raya ini? Adakah muda akan go sebagai stand alone party atau mungkin akan mewujudkan kerjasama? Dengan apa yang ini cakap ni, saya boleh simpulkan lah, mungkin PH tu bukan dalam pilihan lah kot. Sebab dengan apa yang ini dah explain semua ni, so, itu saya nak tahu sekarang ni. Sebab kita nak tahu juga sekarang ni orang duk fikir kalau politik, it's either Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan / Barisan Nasional. Itu assuming kalau mereka bergabung lah. So macam mana dengan muda? Adakah muda akan maintain sebagai third force? Sebab sekarang ni kita tahu ada pejuang, ada parti-parti lain. Mungkin Aini boleh explain sikit. Okey, saya tak nak melihat dilihat memberi komen, pandangan dan sebagainya pada hari ini menjadi salah satu sebab orang muda mungkin tidak bersama dengan this coalition dan sebagainya. Tidak, dia bukan begitu. Tapi saya yakin bahawa kehadiran saya hari ini untuk menyampaikan suara-suara ini adalah satu pandangan yang jelas. Pandangan yang mana ini adalah suara akar umbi. Ini adalah suara rakyat as a whole. Kerana apabila kalau tidak ada ahli politik yang menyuarakan suara-suara kecil ini, dan nobody. So kalau kita memang best seronok berada di kerajaan, sebut tentang perkara besar dan sebagainya, but the small voices matter. Dan saya rasa itu adalah juga apa yang dibawa oleh YB Said Saddiq dan YB Amira di peringkat DUN Johor dan juga di peringkat parlimen. Dan saya percaya bahawa benda yang baik kita ikut. Dan jangan diam apabila perkara itu salah. Dan itu saya yakin, itu memang prinsip muda daripada awal. Dan mendepani pilihan-pilihan raya yang akan datang ini, muda pada ketika ini kita memang jelas yang kepentingan kita adalah kepentingan rakyat. Kita tidak mahu hanya memilih koalisi ataupun berada di dalam koalisi tetapi dibungkam suaranya. Tidak dapat memberi pandangan contohnya. Ada certain issues yang kita nak bawa, kita tak boleh kerana kita berada di koalisi dan sebenarnya. This pemikiran jumud antara macam hanya memilih dua sahaja adalah satu satu pandangan yang menyebabkan politik dan negara kita ini berada di takut situ sahaja. Kalau kita lihat negara-negara lain seperti Indonesia dan sebagainya, dah ada parti-parti politik kecil memang daripada dulu lagi yang suara mereka besar. Mungkin parti politik tersebut kecil dan itu penting. Dan saya yakin semak imbang yang muda bawa ini bukan setakat, sebab pembangkang pun kita memang cakap juga. Perikatan Nasional, mana yang mungkin mereka tidak bawa isu-isu tersebut, kita akan bawa. Mungkin saya yakin saya memang tengok sidang parlimen selalunya lah. Memang YB Said Saddiq jelas memang dia akan bawakan isu-isu rakyat. Dan mungkin hari ini saya tidak boleh memberitahu lah secara jelas kan, okey muda akan ke sini ke sana, tidak ada disebut. Tapi mendepani pilihan-pilihan raya yang akan datang ini, saya yakin muda mesti berada di satu platform yang membawa suara rakyat. Kadang-kadang macam memang semua parti politik ni dia cakap dia bawa suara rakyat, tapi suara rakyat yang mana? Adakah suara rakyat yang mereka nak dengar sahaja sebab sedap didengar, ataupun suara rakyat yang secara keseluruhannya tidak dibawa oleh parti-parti politik besar contohnya. Itu satu benda yang mungkin selalu kita kena reflect juga di peringkat muda, especially kita sebagai parti yang kecil lah. Tak, sebab the reason saya tanya tu sebab kalau kita tengok majoriti daripada penganalisis politik, mereka telah membuat satu kesimpulan bahawa menuju ke PRU 16 nanti, undi atas pagar tu akan terus meningkat. Itu dah menunjukkan sudah tidak ada lagi orang kata sikap apa istilah dia, setia ke arah kepartian. Faham? Macam dulu kita akan cakap it's either BN or PH. Ini sebelum PN Perikatan Nasional muncul lah. It's either UMNO atau undi DAP ke macam tu lah. Tapi sekarang ni bila dia cakap pengundi atas pagar ni akan meningkat, ni menunjukkan bahawa orang ramai dah tak tahu, especially orang muda, dah tak tahu nak undi siapa. Bukan sebab apa? Sebab dulu bila saya selalu cakap
Ini prior to 2018 lah. It's either kita undi BN atau kita undi somebody. BN kita tahu dah prestasi dia, atau dalam kata lain BN is the devil we know. Itu istilah dululah. So ramai beralih kepada PH sebab diorang nak tahu bagaimana prestasi boleh ke tak boleh. Boleh tak boleh. Tak tambah lagi time tu Tun Dr. Mahathir pula pergi join forces. So kita boleh nampak ke arah situ. So sekarang ni pula saya tengok di parlimen, apa yang sedang berlaku pada hari ni bagi saya agak membimbangkan sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu dia begitu banyak janji. Saya tak nak ceritalah apa-apa janji dia kan. Kita tahu lah. Tapi kita tahulah apalah janji dia. Dan kita tengok hari ni memang tak boleh nak dia buat pun. Sebab memang almost impossible. Macam contohlah kalau saya boleh petik satu. Pasal PTPTN. Saya tahu pada pilihan raya lepas antara yang janji PTPTN ni pasti pun ada janji. Tapi saya nak pergi ke arah pencetus dia. Siapa yang pergi janjikan PTPTN ni free? Saya pun antara yang ambil PTPTN. So, saya tahu benda ni bagi saya tak adil. Sebab bagi konsep saya, you pinjam, you bayar. And kalau waktu kerajaan pada ketika itulah, dia kata, kalau you dapat dekan, anugerah dekan, you tak perlu bayar, dia jadi beasiswa. Bagi saya itu adalah polisi yang cukup adil. Cuma bila berlaku sekarang ni, you dah start tanam dalam pemikiran orang-orang waktu tu muda lah, sekarang ni dah muda macam saya lah kan. Dia dah start fikir, oh kita nak macam ni tak macam tu, tanpa dia mengambil kira implikasi yang akan berlaku. And apa yang terjadi sekarang ni, ini saya petik pada isu Rafizi lah, Datuk Seri Rafizi Ramli. Dia pula cakap, bila jadi kerajaan susah untuk dia nak realisasikan apa yang dia nak buat. Sebab macam apa yang ini cakap, bila kerajaan you kena buat keputusan secara kolektif. You dah tak boleh, you tak boleh cakap I nak buat ni, kena buat ni, tak boleh. You kena discuss dengan menteri ni dulu, discuss dengan kabinet. Bila dia overlap. Yes. So itu yang buatkan saya bimbang PR16. So sekarang orang dah start cakap, oh selama ni yang you janji ni memang dah tak boleh nak buat lah. Last week kalau hari ni tengok lah per TV podcast, kita panggil Datuk Seri Mukrim Mahathir. Dia pun cakap, you nak free education, boleh. Tapi persoalan sekarang, adakah kamu sanggup naikkan cukai sampai 30%, 40%? You sanggup bayar, kita boleh buat. Itulah yang orang kata realistic punya achievement lah. So itu yang benda saya start rasa bimbang. So sekarang ni orang akan cakap, oh BN dulu dah fail, PH sekarang ni onwards ke arah kegagalan tu. Itu saya nak tanya, menuju ke PRU16, tak rasa bimbang ke apabila perpecahan tu makin meluas, orang muda tak tahu nak ke mana, ke kanan, ke kiri. So macam mana muda nampak isu ni, macam mana you nak tackle this supaya kita balik ke arah kesatuan tu balik? Mungkin saya lihat benda ni, isu ini daripada dua perspektif. Okay, perspektif yang pertama, saya sangat yakin dalam sebuah negara demokrasi, dia tidak boleh hanya berpandukan ataupun berpaksikan hanya dua koalisi. Kalau tak ini, tak ini. Sebab bila terjadinya kita di tahap begini, kalau dulu kita macam OPH tak pernah menang kan, mak kita bagi cuba kat dia kan. So orang pun bagi cuba. Okay, dia pun dah ada peluang dia. Okay. Tapi bila kita di dalam macam ambang begini macam alamak, dia ni pun macam ni juga. Nanti orang macam dia terpaksa memilih satu the wording dia punya ni adalah dia terpaksa memilih yang lebih baik. Kalau dua orang jahat tu yang lebih baik sikit, yang paling kurang jahat, kurang jahat dia tu, which is not good, right? Kenapa kita nak kena pilih yang mana lebih kurang yang kurang jahat tersebut? Okay, sebab itu kita dalam negara demokrasi kita ada platform-platform lain ataupun sebenarnya koalisi-koalisi lain yang sebenarnya boleh menjadi satu orang kata pilihan kepada masyarakat. Sebab I think it's unfair sangat-sangat kepada masyarakat kita ataupun rakyat secara amnya hanya terpaksa diberikan dua pilihan sahaja. Kerana nanti kita akan sampai satu tahap yang mana parti-parti politik ataupun koalisi-koalisi ini hanya akan berkempen aku lebih baik daripada dia. Dia nanti dah kurang dia dah sampai takut dah nanti untuk berkempen what I am bringing on the table. Sebab alamak, sebelum dia janji tak dapat kan. Dia pula dah janji yang macam ni. So dia akan always about like macam, kalau kau tak pilih aku, kau akan dapat dia lagi jahat. Yang ini pula, kalau kau tak pilih aku, kau dapat yang macam ni punya. Kita tak nak sampai to that extent. Dan kerana itu perspektif saya yang pertama ini tadi, dia kerana dia akan memberi satu macam kesusahan kepada rakyat kerana tak tahu nak pilih mana. Itu yang tadi Azman sebutkan,
peratusan yang di atas pagar tu tinggi. Semakin tinggi. Kalau kita tengok ketika 2018 pun ada juga apa tu yang tidak mahu mengundi kerana masa tu kan Tun Mahathir masuk dan sebagainya. So ada orang pengundi-pengundi ni semua atas pagar, saya tak nak keluar mengundi dan sebagainya, dan Pakatan menang. Kemudian 2022 pun meningkat lagi. Kalau ini pun lebih meningkat, ini sesuatu yang sangat-sangat membimbangkan. Okay. Perspektif kedua yang saya lihat juga adalah ini adalah salah satu peluang kepada kedua-dua parti untuk benar-benar kedua-dua koalisi ataupun mana-mana parti sebenarnya akan go into election menganalisa apa yang sebenarnya that they want to put on the table. Because you have seen kalau Barisan Nasional begini, saya pun sekarang ni macam susah nak cakap dia punya koalisi tu kerana macam okay, ni tak tahu siapa pergi dengan siapa nanti kan apa tu mendepani pilihan raya ini. But kalau Barisan Nasional kita tahu dia macam ni, Pakatan Harapan kita tahu dia macam ni, Perikatan Nasional kita tahu dia macam ni. So kita pun tidak mahu at the end of the day rakyat ni tidak ada peluang untuk memilih yang mana yang sesuai dan terbaik untuk mereka. Dan sebab itu saya yakin bahawa come this election sepatutnya parti-parti politik kesemuanya menganalisa satu. I think kena reflect balik what is the best campaign that you want to bring. Okay? Sebab kita tahu janji yang macam janji bukan main ni memang semua orang dah buat. Semua orang dah buat dan setiap koalisi ni memang gagal. Tak boleh. Because sekarang ni rakyat makin cerdik. Dia bukan macam dulu-dulu kena cari news dan sebagainya. Saya ingat lagi, even in fact pada tahun 2013, 2008 election pun social media tak ada lagi dan sebagainya. Pun orang pun kurang untuk tahu apa yang sebenarnya. But rakyat sekarang dah cerdik. Perspektif yang setiap parti politik bawa itu sangat penting. Dan saya sangat, walaupun mungkin dilihat sebagai this is just you saying because you tak pernah berada dalam kerajaan, you tak pernah ni. But I think walaupun sebegitu rupa, kita tidak boleh ada pemikiran yang negara ini takkan ke hadapan. Sebab you kena memilih antara dua yang buruk ni sahaja. No. Saya ingat saya kongsikan sedikit walaupun saya ni taklah tua sangat, okay. Tetapi saya nak kongsikan pada tahun 2004 ketika Tun Abdullah Badawi ketika itu dia Pakatan Rakyat lah ketika tu menang hanya satu kerusi saja di Pematang Pau. 2008 tak ada siapa nak bertanding ke Pemangkang ketika itu. Sebab tahu 2004 kalah teruk. PKR ketika itulah menang satu kerusi Pematang Pau sahaja. Dan kemudian 2008 tak ada orang nak bertanding. For me this politics is very dynamic. Siapa sangka selepas berpuluh tahun bersengketa, mengata each other dan sebagainya, hari ini Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berada dalam satu koalisi. Tak pernah terfikir di akal fikiran. But betapa saya nak tunjukkan bahawa politik ini dinamik. Kita kena terima perkara tersebut. Dan saya yakin tidak ada satu pun ahli politik yang mungkin akan ke hadapan dan cakap macam rakyat ini bukan kepentingan saya. Semua akan jual kepentingan rakyat. But manifestasi daripada apa yang you sebutkan tu, itu yang orang nak lihat. Itu yang rakyat nak lihat. Dan saya hari ini juga saya sebutkan kepada pimpinan muda dan sebagainya. That is what we have to show to the people. Talk is easy. But on the table ni, apa yang orang nak tengok kita hidangkan ni. Okay. Cakap pasal topik-topik isu semasa kan, saya rasa kita pun dah nak sampai ke penghujung. Tapi saya sempat ada satu lagi topik saya nak bincang lah. Sebab apa yang menjadi perbincangan hangat sekarang ni ialah mengenai rang undang-undang pembaharuan semula bandar. Pembangunan. URA. Tapi URA lah, URA tu kan. Sebab sekarang ni saya nampak yang banyak protes ialah dalam kalangan penduduk-penduduk Melayu di kawasan bandar dan termasuk NGO Melayu yang mereka ni banyak bersuara. Tapi selepas saya berjumpa dengan Datuk Seri Mukris, dia macam bagi eye opener lah. Dia kata sebenarnya benda ni bukan menyentuh penduduk Melayu saja, dia menyentuh semua kaum yang berada di kawasan boleh kuat kuasa URA itu. Itu saya nak tanya, macam mana pendirian muda terhadap isu ini? Adakah muda against URA ke atau macam mana? Obviously against lah. I think this is very clear when YB Syed Saddiq punya perbahasan di parlimen sebelum ni, di sidang parlimen sebelum ini.
saya nak sentuh sedikit. Saya memang sangat setuju kalau Datuk Seri Mukri sebutkan bahawa isu ini dia bukan berkaitan dengan Melayu akan lumpur lah, Melayu tidak ada rumah dan sebagainya. It affect everyone yang berada di kawasan perumahan tersebut. Okay, sebab itu YB saya tadi dia punya ayat akta rampasan rumah. Kenapa? Sebab sebelum ini macam, tapi Ura ni ramai dah juga tahulah tentang bagaimana macam you tak perlukan 100% punya consent untuk robohkan, untuk modernize dan sebagainya. Tapi yang saya nak sebutkan hari ini adalah, dan juga apa yang muda banyak kongsikan adalah, I do not like the fact that kerajaan ataupun ahli-ahli politik, ahli-ahli pimpinan kerajaan yang keep on saying that kita nak modernize bandar. Kita nak modernize bandar, ini kita kena buat. Kita nak beri infrastruktur yang baik, so ini kita kena buat. I am not convinced by that. Kerana apa? Selain daripada berada dalam muda, saya dah bekerja dengan masyarakat di PPR dan sebagainya, di kawasan-kawasan flat dan sebagainya dah bertahun, lebih daripada 10 tahun. Dan saya yakin bahawa tidak ada seorang pun di kawasan-kawasan yang mungkin dilibatkan ini tak nak pun pembangunan. So do not use that against just macam nak mengaburkan mata rakyat cakap kita nak pembangunan. There is so many other ways untuk you modernize contohnya. Okay, tapi untuk you fokuskan hanya kepada tak perlu konsen semua orang, itu sebenarnya adalah sangat tidak adil. Bukan sahaja kepada orang Melayu tetapi kepada semua orang. Cuma mungkin peratusan orang Melayu yang duduk di kawasan-kawasan yang terlibat, yang mungkin dilibatkan adalah tinggi. Tapi to be very honest, let's be fair to everyone, sesiapa sahaja boleh dilibatkan jika kawasan dia terlibat. Dan saya pasti, saya kurang gemar terutamanya macam pimpinan-pimpinan kerajaan yang especially yang politician yang lebih muda ni kan, masih cuba orang kata menegakkan benang yang basah. Cakap this is to modernize the bandar, siap tunjuk ni semua. Come on, let's live with it. That kita tahu that ini bukan satu-satunya cara sahaja untuk you Dan berapa banyak negara-negara lain dia nak modernize negara dia tidak meninggalkan ataupun tidak menghapuskan warisan negara tersebut. Dan saya percaya bahawa in order for you to modernize sesebuah tempat, sesebuah kawasan, bukan dengan cara merampas hak orang lain. Itu penting dan itu adalah apa yang muda stand for. Kita tidak setuju untuk you dengan sengaja rampas hak orang dan menggunakan perkataan modernize, menggunakan perkataan urbanize. Okay, saya pun difahamkan lah. Ini mungkin soalan terakhir saya lah. Saya pun difahamkan RUURA ni akan dibentangkan untuk dibahaskan di Parlimen mungkin Julai nanti, kalau tak silap saya lah. So mungkin ini waktu untuk muda selitkan sikit apakah cadangan-cadangan sesuai sebelum mereka gubal akta itu. Antara perkara yang YB Said Sandi juga sebutkan ketika dalam perbahasan tersebut adalah memastikan bahawa we cannot let, especially benda ni sebenarnya macam disebutkan awal, ini adalah beberapa statement-statement yang muda bawakan, iaitu dia tidak boleh apa-apa undang-undang yang kita buat ni tidak boleh dilihat ataupun digubal menyebelahi developer. Itu yang pertama. Kita kena rangka balik dan tengok apa-apa akta ataupun undang-undang yang kita buat mesti memberi keutamaan kepada rakyat. Kedua adalah yang paling kita gesa kerajaan adalah untuk tengok balik the consent 100% tadi tu. Dia tidak boleh macam sampai 70% boleh buat. Because there is so much things you can achieve by just 70%. Dan ini adalah antara perkara-perkara yang muda perjuangkan. Muda nak pastikan jangan tukar undang-undang yang memang sedia ada sebenarnya boleh digunakan. Tapi bila you buat macam tu, you sebenarnya merampas kuasa ataupun merampas hak mereka yang sedia ada berada di situ. Itulah bagi saya lah, sebab saya faham istilah orang kata bila buat keputusan tu kita kena ikut kata putus majoriti. Tapi bagi saya dalam topik URA ni, sebab dia melibatkan orang kata kediaman keluarga atau mungkin individu. So bagi saya tidak melampau lah kalau saya guna perkataan seperti zalim. Sebab yelah maybe let's say lah
80% atau 90% setuju. Tapi kita mesti kena ambil kira macam mana dengan kehidupan lagi balance tu. Takkan kita nak campak je kan? Saya tambah sikit dia macam ni tau. Dia bukan pasal rumah je, satu rumah. You must remember that when we live in a house, right, it's your whole life. Betul. Kehidupan you daripada anak-anak you, tempat you bekerja, you membesar, anak-anak you punya kehidupan dan sebagainya. The whole generation is there. To just say that macam kita akan gantikan dengan tempat lain, tapi sebenarnya kalau you bekerja di Gombak ni, saya kadang-kadang macam saya suka bagi contoh ni kan, you di Gombak tapi you bagi rumah lepas tu kat Rawang, you bagi rumah dekat ni. And then dia of course geographically pun berbeza dan sebagainya. So adakah adil di situ? So banyak isu-isu yang sebenarnya I think the government should not rush into this kena dengar lebih pandangan-pandangan terutamanya daripada yang pakar jugalah. Baiklah, ini nampaknya itu saja soalan saya untuk segmen kali ini lah. So saya nak cakap sekali lagi terima kasih banyak lah kerana sudi meluangkan masa. In fact saya rasa jemputan tu pun jemputan last minute kan. So terima kasihlah pada Aini dan tim kerana menjawab kita orang punya jemputan dengan begitu pantas. Mungkin in future lah kalau ada topik menarik lagi kita boleh jemput lagi boleh, sebagai panel lah. Okey, baiklah. Jadi itulah dia Aini Hazikah sebagai Setiausaha Agung Parti Muda. Saya harap apa yang dikongsikan hari ini boleh memanfaatkan anda sebagai penonton. Kalau ada sebarang orang kata komen ke atau ada soalan boleh letak di ruangan komen di bawah. Kok kalau saya ada masa saya boleh sampaikan kepada Aini atau mana-mana kepada sesiapa. Tapi sebelum saya tamatkan siaran untuk hari ini, saya nak umumkan jugalah mengenai perkembangan terkini oleh TV per TV, yang mana lepas ini kami akan mengaktifkan subscription kepada portal yang mana kami akan bawakan berita-berita premium atau kandungan premium, dan antaranya adalah PerTV Podcast. Jadi buat masa ini, kandungan yang anda lihat sekarang ini masih lagi dalam ruangan-ruangan orang kata free content. So in future kita akan buat begini sebab anda kena ingat bahawa TV per TV sebagai sebuah syarikat media merupakan satu entiti perniagaan yang mana subscription anda akan orang kata memudahkan lagi pasukan kami untuk terus beroperasi dengan lancar. Jadi itu saja setakat ini. Jangan lupa like, share dan subscribe TV per TV dan PerTV Podcast. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.